Ni Black Canyon pula, dia sama je lebih kurang dengan Johnny, adik-beradik. Sama je shareholder dia dengan dia punya director, lebih kurang sama je. Ni adik-beradik ni, sebelah-sebelah punya belah. Ni pun ramai orang Melayu melantak ni, tak ada sijil halal dah berpuluh tahun. Bawa anak-anak, bawa cucu-cucu, bawa mak bapak bawa balik haji. Tak ada sijil halal berpuluh tahun ni, jual makanan tom yam apa semua. Memang lantak sedap, tengok director dia lebih kurang sama. Black Canyon dimiliki oleh syarikat di Canyon Malaysia Sendirian Berhad, ditubuhkan pada tanggal 7 Julai tahun 2001 di kawasan perusahaan Batu Curve Selangor. Shareholder untuk syarikat ini terdiri daripada 7 orang. Kebanyakan mereka adalah orang yang sama dengan syarikat Johnny. Mereka adalah Charanjit Singh, anak lelaki Prem Singh, Chia Lai Lian, Mohilin Ingaivi, Engkok Bang, Engkok Yang dan Eng Silwan. Direktur terdiri daripada 3 orang. Mereka ialah Engkok Yang, Mohilin dan Eng Ivy. Sememangnya Black Canyon diketahui tiada pengesahan halal dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia setelah berpuluh kali membuat semakan. Mereka sudah beroperasi selama 24 tahun di Malaysia tetapi masih belum mempunyai sijil halal. Kebanyakan pelanggan mereka adalah orang-orang Muslim, namun mereka tahu orang kita tidak kisah dan tetap support. Bawa sekeluarga makan tanpa rasa ragu-ragu. Berpuluh tahun di Malaysia, tiada sijil halal tetap mencapai revenue tahunan sebanyak 0.81 juta jualan setahun. Syabas orang Muslim yang support.